Smartphone ni ada function AI yang membolehkan korang buang objek yang korang tak nak dalam gambar dengan sekali klik je. Best kan? Kalau nak tahu smartphone apa ni, jom aku review. So ini adalah Vivo V60, smartphone mid-range keluaran terbaru daripada Vivo. So Vivo V60 ni datang dengan warna berry purple, memang lawa And aku suka dia punya kenipisan iaitu 7.6mm je. Kali ni Vivo collab dengan Zeiss dan kapasiti bateri 6500 mAh. Macam biasa, jom kita unboxing. Korang akan dapat satu adapter dengan wire type C, satu manual book, SIM ejector dan satu casing warna purple. Untuk model yang ni dia datang dengan 256GB storage dan RAM 12GB. OS pula dia menggunakan OS yang latest iaitu Funtouch OS. Dengan Snapdragon 7 Gen 4 korang boleh main game tanpa rasa lag langsung tau. Kalau korang perasan smartphone ni dia ada lengkungan dekat skrin, so dia ada curve macam tu tau. So memang best lah kalau korang pegang. Dengan 120Hz refresh rate, korang tengok ni bawah matahari, korang tengok skrin je nampak terang macam ni. So ini adalah part yang paling best. Korang boleh buang objek yang korang tak nak dalam gambar dengan menggunakan function AI yang Vivo V60 berikan. Bukan ni saja, ada banyak function AI lagi. Contohnya macam ni, korang boleh expand gambar korang yang kecil supaya dia ada background yang lebih macam ni. Disebabkan Vivo collab dengan Zeiss tu, dia punya main camera adalah 50MP and dia punya selfie camera 50MP. Ada telefoto and dia punya ultra wide pula 8MP. Korang juga boleh zoom sampai 100 kali zoom. So yang ni aku tunjukkan di mana gambar sebelum dan selepas aku zoom. Untuk video pula ada micro video dan boleh support sehingga 4K untuk 30fps. Video sekarang ni adalah 4K dengan 30fps daripada smartphone ni. Lastly, smartphone ni water resistant IP68. Kalau korang nak, korang boleh tekan beg kuning dekat bawah tau.